Kereta Proton kalau dia masuk dalam terowong, apa yang dia akan buat dengan lampu dia? Pagi. So aku nak share. Lepas aku dah buat AI WhatsApp ni, ramai orang DM aku WhatsApp, aku tanyalah. Dan antara satu soalan yang aku sendiri tanya dekat dia orang ialah, berapa WhatsApp korang hari-hari? Berapa leads korang sehari? So first kali, kalau korang tak tahu leads tu apa, atau korang tak tahu berapa WhatsApp sehari, so better jangan buat lah. Korang kena belajar dulu benda tu. Ataupun yang kedua, kalau hari-hari leads korang kejap ada, kejap tak ada, ataupun kejap 5, kejap 10, tiba-tiba kosong balik, itu pun korang kena consider dulu. Kalau aku cakap terus terang, mungkin tak sesuai lagi lah. Sebab apa? Sebab AI sales ni, dia sebenarnya automation tau. Dia bukan benda magic yang kau masuk terus buat sales. Contoh, aku bagi contoh senang lah. Ambil Proton kan, tengah famous sekarang. Kereta Proton kalau dia masuk dalam terowong, apa yang dia akan buat dengan lampu dia? Dia akan auto buka lampu kan. So benda tu lah automation. Dia akan auto benda yang manualnya dulu. So macam dekat WhatsApp, dulu korang manual layan WhatsApp, tulis apa semua, tapi ada skrip lah kan. So skrip tu lah yang dah menjadi, yang dah boleh buat sales, yang dah boleh reply, boleh close customer, ataupun boleh set appointment. Benda tu lah kita akan auto kan dia. AI sales ni buat kerja. So barulah benda yang dah jadi, korang autokan dia, dan korang boleh skill lagi banyak, barulah benda tu lagi berbaloi untuk korang. Ada satu klien fashion aku ni, dulu seorang team sales nak buat fashion, sale mungkin 30-40 ribu. Nak buat sales 100 ribu, dah kena buat, kena ada dalam 3 orang, 4 orang team sale kan, kalau nak buat 100 ribu lah. Tapi sekarang ni dah senang lah. Sebab apa? Sebab seorang je dah boleh buat 100 ribu. Satu WhatsApp seorang je. Sebab automation lah. Skrip yang dah ada apa semua, kita just bagi AI tu jawabkan je untuk kita. So berbalik pada soalan tadi, kalau WhatsApp korang tak banyak lagi, atau korang pun tak ada skrip lagi yang boleh buat sale, saya suggest untuk korang buat manual dulu. Belajar dulu macam mana nak buat sale dekat WhatsApp, barulah automate benda tu. Okay, itu saja. Pagi.